Dia memulakan dengan berkata, hendaklah engkau menunaikan hak yang paling wajib kepada Allah. Ya, sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tetapi di kalangan yang wajib itu ada yang paling wajib. Ia adalah hal berkait akidah. Seorang yang tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, barangkali boleh masuk surga dengan akidah yang betul. Bila akidah itu jelas dan betul, tidak mensyirikkan Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang seorang yang menyebut perkataan la ilaha illallah, walau dia berzina, walau dia mencuri, dia boleh masuk syurga. Artinya ada asas dia boleh masuk syurga. Asasnya akidah. Oleh sebab itu hal akidah, hal yang paling utama, hak yang paling wajib yang dilaksanakan oleh semua hamba-hambanya. Tetapi Al-Imam Ibn Arabi, dia tidak menyentuh tentang syirik yang bersifat kasar. Sembah berhala, beragama dengan agama lain, itu kasar, semua orang faham. Tetapi dia bercakap dengan syirik yang halus, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik khafi. Syirik khafi sebagai syirik yang tersembunyi, yang Rasulullah sebut dalam hadis sebagai syirik kecil, asghar. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkal asghar. Hendaklah kamu menjauhi syirik yang kecil. Syirik kecil ini dinamakan juga syirik tersembunyi, khafi. Syirik tersembunyi ini, tuan-tuan sekalian, ialah orang yang dia beriman pada Allah. Kalau kita tanya beriman kepada Allah, ya. Tetapi dalam keyakinannya yang sebenar, bahawa ada perkara-perkara lain yang memberi kesan secara keyakinannya 100%. Umpamanya dia yakin bahawa obat tu boleh sembuh penyakit dia 100%. Umpamanya dia yakin kerana usaha dia lah dia dapat duit. Umpamanya dia yakin kerana pekerjaan inilah maka dia ada masa depan. Umpamanya dia yakin kerana dia ada anak lah maka hidup menjadi senang. Umpamanya dia yakin dengan semua keyakinan yang lain. Keyakinan ini disebut sebagai keyakinan sebab. Tuan-tuan tahu, semua perkara Allah Ta'ala jadikan sebab. Tetapi akan sampai satu masa Allah hilangkan sebab untuk tetap berlaku apa yang Allah kehendaki berlaku. Kita tuan-tuan dululah, kita dulu. Dulu kita bila sebut musim buah, kita maklum ni musim hujan, ni musim buah kayu, ini musim kemarau. Lalu kita letak period masa tertentu. Lalu kita mula merancang bila datang musim hujan, siapkan perahu, siapkan sekian. Kita yakinlah dengan waktu itu akan datang hujan secara sebab. Demikian juga kita yakin di musim ni, musim banyak sotong, kita nak candak sotong. Kita yakinlah bahawa musim ni kita akan peroleh sekian rezeki. Demikian pada hal yang lain. Tiba-tiba Allah jadikan semua benda yang kita pegang tadi mula tidak punya sebab. Maka datang buah-buahan bukan pada musimnya. Datang banjir bukan pada musimnya. Datang kemarau bukan pada musimnya. Datang rezeki bukan pada musimnya. Hilang rezeki pada musimnya. Semuanya itu supaya kita tahu bahawa sebab ia cuma salah satu daripada alat, tapi bukan hakikat. Tetapi hakikat datang dari Allah. Tetapi ada manusia, di sebalik dia berkata dia beriman pada Allah. Yang dibacakan surah Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah seorang itu yang disebut beriman pada Allah melainkan dia mensyirikkan Allah dalam masa yang sama. Lantas bila kita tanya para jahiliyah, mereka juga percaya Allah secara uluhiyah, ketuhanan. Tetapi dari sudut keesaan Allah, bahawa Allah satu-satunya penyebab kepada semua perkara, kematian, kehidupan, rezeki, sihat, sakit kita, kaya atau miskin kita, bahagia atau duka cita kita, maka semua benda ni hakikat dari Allah. Ma asabaka min musibatin fa min Allah. Apapun yang menimpa kamu dia datang dari Allah. Tuan-tuan, kita kena faham apa yang disebut sebagai hakikat, apa yang disebut sebagai sebab. Benar, semua ada sebab, tuan, jadi sebab. Tetapi sebab itu bukan hakikat. Dan tidak ada orang boleh beriman dengan sebab. Contoh, seorang berkata dengan kahwin, sebab untuk saya bahagia.
Kalau saya tak kahwin, saya tak akan bahagia. Misalnya, tiba-tiba dikahwin, dia tak bahagia. Seorang berkata, kalau saya ada anak, saya akan bahagia. Sebab saya dah tunggu anak 10 tahun. Itulah punca saya tak bahagia, saya kekeruan sekarang, keliru sekarang. Kalau saya ada anak, saya akan bahagia. Dia berkata demikian. Kita kata, adakah kamu yakin seperti itu? Kalau kamu kata setakat sebab, mungkin sebab ada anak, kamu boleh bahagia. Tapi bukan bahagia, boleh bahagia. Seorang kata, tak, saya akan bahagia kalau ada anak. Maka datang anak, tiba-tiba makin celaru hidupnya. Maka itu, setiap kali manusia cuba bergantung dengan sebab, akhirnya Allah mengecewakan dia dengan sebab itu. Dia tak apa, saya ada kenal orang dalam semua. Orang ni boleh tolong saya. Akhirnya orang ni, tuan-tuan, juga tak boleh harap. Sama. Setiap kali manusia bergantung pada sebab, dia akan kecewa, dia akan lemah dan dia akan syirik pada Allah. Maka sepatutnya dalam semua keadaan, dia menjuruskan kepada Allah. Dalam hadis Nabi, waktu Nabi berpesan pada Muaz bin Jabal, Nabi kata, ya Muaz, atadri ma haqqullah ala al-ibad? Wahai Muaz, kamu tahu ke apakah hak Allah ke atas hamba? Lalu kata Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara hak yang paling utama seorang manusia pada Tuhannya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Dia hendaklah menyembah Allah dan tidak mensyirikkan sesuatu. Perkataan yang